Siapa sini suka makan ubi kayu? Hari ini, Coach Zuzana nak kongsikan 5 kebaikan ubi kayu. Sebelum itu, saya kenalkan diri. Saya Coach Zuzana. Saya coach turunkan berat badan. Saya bantu rakyat Malaysia turunkan berat badan secara sihat dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang. Saya sendiri telah berjaya turun berat 31 kilo dengan boleh makan nasi hari-hari. Anda nak ubah gaya pemakanan anda? Nak ubah cara pemilihan makan anda? Dan anda serius nak turunkan berat badan 3 ke 7 kilo dalam masa 21 hari? Jangan segan-segan, boleh klik get offer ataupun klik link dekat profil. Intake baru telah dibuka. Kebaikan yang pertama, ubi kayu adalah makanan semula jadi. Ia datangnya daripada tanah, bukannya diproses. Kebaikan nombor 2, ubi kayu bagus untuk tulang kerana ia kaya dengan kalsium dan potasium. Ia mampu mencegah pereputan tulang. Kebaikan nombor 3, ubi kayu dia bebas dengan gluten. Ubi kayu apabila kita makan, ia tak dapat membuatkan anda dapat alergi dan ia tidak membuatkan usus kita rosak. Ubi kayu juga ia kurangkan leaky gut syndrome ataupun usus bocor. Kebaikan nombor 4, ubi kayu ni sangat bagus untuk jantung sebab ia kurang dengan sodium. Kebaikan nombor 5 yang terakhir, ubi kayu ni kaya dengan zat besi. Ia dapat membantu menambahkan sel darah. Anda dapat sesuatu daripada perkongsian ini?